tentang dilema Datuk Seri Anwar Ibrahim bila dia nak buat pilihan raya. Sebelum saya menyentuh cerita tentang si Safrul kan, bila dia nak buat pilihan raya. Okey, kalau saya kata dia ada 3 tarikh yang saya letak hari itu, iaitu Julai, hujung tahun ini, iaitu kira bulan 10 11, atau tahun hadapan stretch sampai September. Okey, so 3 tarikh ini adalah tarikh yang tiga-tiganya ada macam mana kata, ada basis, ada sebab kenapa Anwar akan terdesak dia nak buat. Okey, untuk pilihan Anwar Ibrahim dia nak buat bulan 10. Okey, kalau beri pilihan kepada Anwar Ibrahim dia nak buat bulan 10. Tetapi dia terpaksa tak boleh buat bulan 10. Kalau berlaku bulan 10 bergantung kepada apa keputusan DAP pada Julai nanti. Okey, but in my heart saya rasa macam agak sukar lah untuk dia berlaku pada bulan Julai, sebab pilihan raya ataupun DAP baru keluar daripada, ataupun baru declare keluar daripada kerajaan, kalau mereka keluar lah. But the most likely paling kebarangkalian paling tinggi adalah pada bulan 10 tahun ini, atau pada bulan September tahun depan. Right, maksudnya habis term lah. What happened, tuan-tuan? Apa yang berlaku? Anwar Ibrahim dia perlu mengadakan pilihan raya seawal mungkin. Kenapa perlu mengadakan pilihan raya seawal mungkin is? Okey, ini soalan dia. Kerana tekanan hebat sebenarnya datang daripada Parti Bersama. Tekanan paling besar datang daripada Parti Bersama. Kenapa, tuan-tuan? Base pengundi ataupun asas kepada pengundi Bersama dan pengundi Pakatan Harapan adalah hampir sama. Pengundi Pakatan Harapan sekarang inilah yang banyak akhirnya decide untuk menyokong Parti Bersama. Okay, yang itu nobody can deny that. Di samping ada juga orang yang tak pernah join mana-mana parti. Saya ada seorang kawan, tuan-tuan, bekas peguam saya dulu lah, kawan sama coalition saya. Tiba-tiba saya nampak dia ada dekat program Bersama. Kau buat apa sini? Dia kata, aku nak dengar lah. Lepas tu dia decide, dia kata dia tunjuk kat saya yang dia dah join Parti Bersama. So these are the people yang saya tahu tak pernah join mana-mana parti. My friend ni, I got another friend yang ada duduk dekat Putrajaya kan, yang sama juga, yang menyertai Parti Bersama. So all in all, saya rasa saya nampak bahawa movement kali ini dia yang daripada parti PKR about 20% je. 40% lagi datang daripada orang atas pagar, pengundi atas pagar. Meaningnya apa, tuan-tuan? Meaning is quite interesting bagaimana data yang Rafizi bawa tempoh hari, iaitu rakyat memerlukan bukan kuasa ketiga, not third force, tetapi pilihan lain, alternatif dipanggil. Bukan kuasa ketiga. Kuasa ketiga ni erti kata, aku tak suka kuasa pertama, aku tak suka kuasa kedua, aku pilihlah kuasa ketiga. It's a third choice. Bukan. This is not the third choice. This is a new force, kita panggil. Satu force yang baru. Dan terbukti 40 lebih peratus yang berdaftar bersama dengan Parti Bersama ini tidak pernah menyertai mana-mana parti sebelum ini. So that is quite interesting. So balik kepada cerita tadi, masa terbaik untuk Anwar Ibrahim mengadakan pilihan raya sebenarnya bulan 10. Number one, Parti Bersama tak akan mampu, ataupun tak akan dapat bersedia dengan mudah untuk nak menghadapi pilihan raya ini. They cannot prepare easily lah untuk menghadapi pilihan raya yang akan datang. Okay. Dan yang kedua, yang paling berat bagi Anwar Ibrahim adalah UMNO akan jalan solo di Johor dan akan jalan solo di Melaka. Dan mereka mendesak untuk jalan solo di di Negeri Sembilan. Now, kenapa jalan solo ni sangat berbahaya kepada Pakatan Harapan? Why do you think, tuan-tuan? Kenapa jalan solo, kalau UMNO jalan solo, sangat berbahaya kepada Pakatan Harapan? Now, katakanlah ambillah Bersatu ni keluar daripada equation. Bersatu ni tidak ada di dalam equation. Okay, maksudnya Bersatu tak bertanding, contohlah, which tak akan berlaku. Bersatu akan bertanding di Johor. Tapi ambillah Bersatu ni tak bertanding. Bayangkan kalau UMNO bertanding sendiri, lawan dengan Pakatan Harapan, lawan dengan Perikatan Nasional, likeliness atau kebarangkalian, kemungkinan untuk UMNO menang tanpa pilihan, tanpa parlimen adalah amat tinggi. Ini tolak tapi ada Parti Bersama adalah amat tinggi. And they're confident. They're so confident about it. Di Melaka dan juga di
di Johor, mereka sangat confident mengenai perkara ini. Confidentnya mereka sampaikan Menteri Besar Johor YB On sendiri declare yang UMNO akan jalan solo. Not only jalan solo, maka BN akan bertanding di 56 kawasan. Meaning to say dia tak akan tinggalkan satu pun untuk Pakatan Harapan. Sedangkan kita tahu kursi PKR ada satu, kursi DAP ada beberapa kan. Tapi kenapa dia nak berbuat demikian? Why? UMNO ni adalah parti yang nak berbuat demikian. I think one of the major reasons adalah untuk dia nak test market. Dia orang nak test market sama ada UMNO ni masih lagi diterima atau tidak. Cuma isu dia nanti, kalau UMNO berdasar menyandarkan market dia kepada DUN, then they'll be in trouble. Okay. Sebab apa? Sebab DUN dengan Parlimen nanti kita boleh nampaklah perbezaan Parlimen pada PRU 2022 dengan DUN pada 2021, betapa jauhnya result bila revisi ada. Okay, tak apa, tolak tepi itulah. Now, kita masukkan bersama di dalam equation tersebut. Di sini nanti equation bila ada parti bersama, dia akan sangat menarik apabila sebenarnya yang kalah ataupun yang akan menghadapi masalah apabila parti bersama dengan gabungan ni, dengan pilihan raya tersebut, yang akan menghadapi masalah sebenarnya adalah Pakatan Harapan. Yang akan menghadapi masalah adalah Pakatan Harapan, dan ada possibility pun bersama boleh menang pilihan raya tersebut. Ada possibility yang bersama boleh menang dalam pilihan raya tersebut, dan PKR mungkin akan tinggal kosong kursi, tuan-tuan. Okay, Melaka sama, di di Johor pun sama. Now, kenapa dia nak buat serentak? Kenapa dia nak buat pada bulan 10 ni? Okey, dana yang diperlukan oleh pilihan raya kali ini datang daripada Selangor. I mean, obviously lah, Selangor negeri paling kaya, dan dana akan datang daripada AMIR. They cannot afford untuk nak lawan UMNO dalam keadaan UMNO ada dana dan ada jentera. Sedangkan PKR dana pun tak ada berapa nak ada, jentera pun tak berapa nak ada. Jentera pun dah ramai yang keluar, dah ramai yang tahu hati, dah ramai yang tak nak terlibat dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok daripada segi movement gerakan pilihan raya itu sendiri, kita akan dapat saksikan bahawa UMNO akan bergerak secara agresif, sedangkan Pakatan Harapan akan bergerak sangat perlahan, dan dia tidak akan dapat capture base. Okey. Tetapi indikator paling besar dalam pilihan raya kali ini adalah apabila Pakatan Harapan kalah banyak kerusi di Johor dan Melaka. Itu dua indikator paling besar. Kenapa indikator paling besar is, kalau pilihan raya dibawa ke tahun hadapan 2027, kalau Sabah kalah teruk, Johor kalah teruk, Melaka kalah teruk, ditunggu lagi lama, bersama akan ada traction, dipanggil traction untuk nak mengambil pengundi lebih ramai menyokong bersama. And bersama ni tak ada masalah, tuan-tuan, dia underdog. Kalau dia menang, alhamdulillah. Kalau dia kalah, that's okay. Tapi bagaimana kalau PKR, Pakatan Harapan tak boleh menang? Ditambah pula macam saya kata tadi lah, pengundi-pengundi DAP sendiri pun dah mula tahu hati tak ada DAP. Ada kemungkinan pengundi DAP akan lari kepada bersama. Di situ kita akan dapat saksikan even DAP pun mungkin akan consider tengah nak mikirkan hubungan dia dengan Pakatan Harapan tu boleh on tak boleh on lagi. Sampai ke peringkat itu, sampai ke peringkat itu. Okey. Pakai cermata panas. Okey, so disebabkan oleh itu kita kena faham the dinamika kepada politik yang ada dalam negara ini memerlukan bahawa memerlukan tindakan pantas daripada Anwar Ibrahim untuk bubar parlimen. Saya kata the longer dia tunggu untuk dia nak bubar parlimen, semakin tipis harapan dia untuk menang. In fact, kalau dia bubar bulan 10 ni, masih ada harapan lah untuk dia nak menang pilihan raya beberapa parlimen pada pilihan raya ni. Tapi kalau dia bawa ke tahun hadapan, saya kata mungkin nak menang 1-2 kerusi pun payah. Walaupun saya dah dengar bahawa adalah pemindahan pengundi ke Pematang Pauh. Nampak macam ada gayanya, pengundi dipindahkan ke.
ke Permatang Power. Namun begitu, adakah pemindahan tersebut akan memberi significant impact atau tidak, itu cerita lain. Tapi saya dah terima pengundi akan dipindahkan ke Permatang Power. Okey, habis yang itu. So, pilihan raya bila is? Saya kata terbaik untuk Pakatan Harapan hujung tahun ini. Terbaik untuk Pakatan Harapan. Terbaik untuk bersatu adalah tahun hadapan September. Itu terbaik untuk bersatu. Kita ada masa untuk prepare, kita ada masa untuk kutip dana, kita ada masa untuk kita nak berkempen dan sebagainya. So the best untuk bersama, bukan bersatu, bersama adalah next year September. That is the best untuk bersama.